Syekh Ahmad Yasin ada sebut satu benda berkaitan tentang ramalan dia. Bilakah usia Israel, Zionis laknatullah ni akan berakhir? Dan dia sebut 2027. Sekarang 2025, 2 tahun lagi. 10 tahun lepas, 7 Oktober ini membuktikan bahawa kerja-kerja Mossad dan juga Shin Bet, walaupun selama ini diagungkan sebagai kerja espionaj risikan yang bertaraf dunia, tapi mereka tak boleh hidu langsung tentang 7 Oktober. Sebab itulah saya tak ada luka, tapi memang kawan-kawan kita ada yang luka. Antaranya Tuan Haikal Zulkifli, anak kepada pengetua Smart Labu. Tangan dia tuan-tuan kena pijak dan memang sampai sekarang tak terasa koyak baru kerana benda tu. Itu berlaku. Habis itu sekarang tak lawan. Balik pada nombor 3. Ini adalah misi nak membuka mata dunia bahawa kalau kami ni yang bukan Palestin ini, kami ni kena macam-macam, itu tak sampai pun 1/10. Tak sampai 1/100 pun tidak, 1/1000 barangkali. Tapi kawan kami kata bukan 1/1000, 1/10,000 daripada apa yang dilalui Palestin. Jadi kalau ada orang kat luar sana, entah nama Jebat Derhaka ke, Lekiu Derhaka ke, mereka yang kata kenapa cerita pasal diri sendiri, kenapa tak cerita pasal Gaza? Orang dah cerita dah pasal Gaza lama dah, bertahun. Tapi kenapa kita kali ini cerita pula pasal individu-individu yang berada dalam misi ini? Sebab nak kata kami ni melalui kesakitan itu, penipuan itu, kezaliman itu yang kami nampak. Dan biasanya kami akan cakap, mesti biasa semestinya penutupnya ataupun disulamnya dengan apa? Gaza lebih dahsyat. Gaza lebih dahsyat. Kalau kami geram, kalau kami rasa hak kami untuk mendapat air bersih, kami minum air dalam tandas, kami minum air daripada kepala paip. Ada kawan saya, dia punya sel kepala paip pun tak ada, jadi mana dapat air? Tuan tahu flush tu kan? Yang atas tu kan? Situ lah mereka duduk minum, bukan yang jamban bawah tu. Habiskan air dalam atas jamban tu. Sel saya itulah, dia nak tunjuk baik dia orang, sel saya ada kepala paip, boleh minum. Itu pun bau, rasa air itu memang rasa klorin lah. Banyak perkara yang berlaku dalam 3 hari 2 malam di penjara dengan kita tidur atas lantai. Tapi kita faham itu sangat sedikit. Yang kami tak boleh tidur, asyik setiap 2 jam tentera dia akan datang buat counting kepala. Tu lodik saja supaya kita tak boleh tidur lebih daripada 2 jam. Dia halang hak untuk solat. Dia halang para wanita untuk mendapatkan pad. Dihalang oleh orang-orang yang sakit untuk dapat insulin. Itu baru sekejap kami tuan-tuan. Bayangkan bagaimana penderitaan yang berada di Gaza. Dan akhirnya semua sepakat kita takkan makan minum, kita akan buat hunger strike. Sebab apa? Makanan yang mereka bagi ni kita tak tahu entah apa makanan tu, tapi pada masa sama adalah makanan itu adalah makanan yang dirampas daripada tanah yang berkat ataupun tanah bukan milik mereka, tanah Palestin. Kawan-kawan saya Perancis nama Noé, kawan saya pada Spain nama Carlos. Semua mereka ni bukanlah orang Islam, tetapi datang sebab mereka kata kalaulah Gaza tidak dapat hak sebagai manusia, maka seluruh manusia atas muka bumi ini gagal menjadi manusia. Jim Griffin tu cakap pada saya, dia umur 71, dia jutawan. Tentera jadi jutawan macam biasa tuan-tuan. Dia habis tempoh dia menjadi seorang tentera, maka dia berniaga, dia buat real estate. Sebelum Covid dia kata my lungs is very good, majestic. Dia kata apa, dia jual bisnes dia, dapat duit lagi. Kalau nak duduk senang lenang, boleh duduk senang lenang. Dan saya beritahu tuan-tuan, Jim Griffin ni tak ada agama, atheist. Tapi satu benda keluar pada mulut dia, kata kenapa aku kena juga buat benda ni? Kena ingat, Zionisme ni idea dan gagasan. Zionisme ni idea ni takkan mati dan dia akan bergerak. Dan kalau kita tak lawan idea ni, gagasan ini, akhirnya gagasannya akan mengetuk pintu rumah kita. Aku tak nak cucu aku tiba-tiba menyokong Zionisme. Kan aku tak nak. Sebab apa? Sekarang mungkin orang benci Zionisme, tapi bila mana nanti Bibi Netanyahu ni, dia dah keluar dah kenyataan, dia nak beli apa? Dia nak beli TikTok. Dia keluar dah, kita akan keluar duit negara, kita akan beli TikTok. Dan itu akan membentuk naratif.
Dan tak mustahil tiba-tiba cucu kita ni akan sokong Zionisme satu hari nanti. Sebab apa? Sampai sekarang UNICEF, baru je panggil tadi, UNICEF yang bawah UN, keluar statement berkaitan 7 Oktober dan mereka berpihak kepada Zionisme. Apa berlaku tuan-tuan? Naratif boleh berubah, cerita boleh diperindahkan, akhirnya sokongan itu akan sampai kepada mereka. Sebab itulah Jim Griffin tak nak, nanti aku tak nak tengok cucu aku walaupun dia Islam, tapi akhirnya cucu aku ni adalah penyokong Zionisme, baik aku lawan. 71 tahun. Dan ketika kami keluar awal, rezeki kami, alhamdulillah kerajaan Malaysia buat perkara yang cukup baik, luar biasa. Dan Menteri Malaysia buat dengan connection dia. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim memang pada waktu ini dia, kawan-kawan dia pun juga menjawab jawatan yang penting. Recep Tayyip Erdogan tu memang kawan zaman universiti. Pendekkan cerita dia dapat keluar awal, tapi Jim Griffin tak keluar. Sebab apa? Sebab dia dianggap sebagai ganas, dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah. Yang tu saya tak masuk. Penjara yang mana kata Tiago ni salah seorang pemimpin bagi Global Smoke Flotilla. Dia ni orang Brazil. Ketika duduk dekat penjara bawah tanah, kau jangan cakap pasal cahaya, udara pun kurang, hampir tak ada. Maka kau kena belajar untuk bernafas dalam keadaan sukar, kekurangan oksigen. Dan di bawah tanah inilah penuh dengan rakyat Palestin. Kami ke atas. Tentu yang saya kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. 7 Oktober bukanlah permula seperti mana yang dicanang oleh Israel. Disamakan 7 Oktober ini, Zionis disamakan 7 Oktober dengan 11 September 11 September Twin Towers. Twin Towers pula. World Trade Center, WTC. Twin Tower kita. World Trade Center, nak kata ini adalah serangan pengganas, tapi saya suka ada seorang debater yang famous di England ataupun di British, nama dia Mehdi Hasan. Dia buat analogi mudah. Dia kata kalau siapa yang pandang 7 Oktober serangan Hamas itu adalah kejam, bererti kamu sedang tengok cerita ataupun filem itu dah masuk season ketiga. Kena tengok dulu season pertama. Kenapa berlaku penyerangan 7 Oktober? Sebab pembantaian lebih daripada 70 tahun. Maka pada waktu itu kekuatan Hamas ataupun kekuatan umat Islam sebagai mujahidin dah cantik dan terbaik. Ini adalah masanya. Itu satu. Yang kedua, 7 Oktober terpaksa dilakukan sebab wujudnya nama Abraham Accord. Abraham Accord seperti mana tuan-tuan? Abraham adalah Nabi Ibrahim. Kenapa mereka nak pegang dengan Nabi Ibrahim? Sebab Yahudi tak nak pegang dengan Nabi Muhammad. Ada seorang isteri Nabi SAW yang bangsa Yahudi. Siapa tahu nama isteri Nabi itu? Siapa tahu? Aisyah kan? Siapa? Safiyah. Isteri Nabi ini, saya pendekkan cerita tuan-tuan. Ketika berlakunya perang Khandaq ataupun perang Ahzab, ketika itu umat Islam dikepung dengan kepungan yang paling dahsyat. Dan pada perang Ahzab inilah berlakunya hadis Konstantinopel, yang umat Islam gali parit keliling kota. Dan bila umat Islam menang perang Khandaq ataupun perang Ahzab, pada waktu itu umat Islam mendapat seorang perempuan yang begitu cantik sebagai tawanan perang. Dan berebutlah para sahabat untuk dapatkan wanita ini sebagai tawanan perang. Tapi perempuan ini begitu tenang, duduk dalam sebuah bilik. Dia kata, aku bukan untuk kalian. Baik Umar, baik masa itu Umar, ada seorang lagi Salman Al-Farisi. Bukan, aku ini hanya layak untuk seorang Nabi akhir zaman. Apa perempuan yang sebut tentang Nabi akhir zaman? Rupanya Safiyah ni ketika dia kecil, tapi tak kecil sangat, budak remaja. Saya pendekkan cerita tuan-tuan, ceritanya panjang. Kurang lebih dalam umur 13-14 tahun. Macam anak perempuan kita lah form 3. Dia dah form 3 pula, form 1. Dia dah balik dah, tapi masih ada sikap keanak-anakan. Dia nak dimanja, tak apalah. Dia suka bermain lagi. Terus sampai macam tu. Aku dah remaja dan aku ada seorang pakcik. Macam anak kita lah, dia suka main dengan paksu dia. Main maksudnya bergurau senda. Jadi Safiyah ni tahu, kalau pakcik dia datang, walau besar mana pun urusan Yahudi, urusan Bani Israel, pakcik dia mesti akan gurau dengan dia. Oh lah, besar dah Safiyah, contoh. Comel dah, tak lama lagi kahwin lah, contoh. Jadi Safiyah daripada kecil, sebelum sekolah menengah lagi, daripada sekolah rendah, pakcik datang, dia akan minta diokong untuk dilempang ke atas. Setiap kali, walau besar macam mana pun urusan, tidak pernah sekali pun pakcik dia ni meninggalkan dia. Baru jumpa ayah dia.
Pendekkan cerita tuan-tuan, hari tu pakcik dia tak main dengan dia, bukan kabut. Kelam kabut jumpa dengan ayah Safiah. Dia kata apa? Nabi akhir zaman telah datang, Nabi akhir zaman telah sampai, Nabi akhir zaman telah tiba. Tapi mereka kecewa Nabi akhir zaman itu, yang mereka kenal sosok tubuhnya, kenal segala macam dari atas hingga bawah, yang itulah yang berlaku sehinggakan Salman Al-Farisi kenal ni Nabi akhir zaman. Dia orang tak boleh nafi, mereka kenal Nabi akhir zaman yang lebih kenal daripada anak-anak mereka. Mereka tahu karakteristik Nabi akhir zaman yang lebih kenal daripada anak-anak mereka. Kan Salman Al-Farisi pusing daripada Parsi tuan-tuan, cari tentang Nabi akhir zaman sampai kat Madinah Al-Munawwarah. Apa Salman buat? Salman buat test, buat ujian. Kalau Nabi akhir zaman, dalam kitab dia sebut gini-gini. Apa test dia? Dia bawa kurma, dia jumpa dengan Nabi, dia kata apa? Ini adalah sedekah. Dia bagi. Nabi makan kurma tu? Tak. Nabi bagi pada para sahabat. Oh, tak makan. Datang pada hari seterusnya, bawa makanan. Dia kata apa? Ini adalah sedekah aku untuk kalian, pemimpin bla 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 bla. Salman sebut. Tetap juga Nabi tak makan. Kali ketiga datang, ini adalah hadiah. Maka Nabi ambil beberapa biji dan makan. Dia kata, kenapa engkau makan yang ketiga tapi tak makan yang pertama dan kedua? Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang masyhur? Para Nabi itu diharamkan daripada makan sedekah, tapi dibenarkan untuk makan hadiah. Itu ciri dia. Dan Salman pendekkan cerita tuan-tuan. Abu Hurairah pun sama. Banyak para sahabat Nabi, dia orang tahu tentang all scripture, baik Taurat, baik Injil. Antaranya adalah Nabi akhir zaman ada buhul-buhul kenabian, tanda kenabian dekat bahu belakang ni, dekat belakang ni lah. Dan dekat buhul kenabian tu juga ada bulu, semua di-describe. Maka Salman Al-Farisi masuk Islam. Sahabat pula Yahudi ni pun tahu Nabi akhir zaman. Cuma yang mereka kecewa Nabi akhir zaman ini bukan Yahudi, Quraisy. Sedangkan mereka perang beratus tahun dengan Quraisy. Bila kalah dia akan angkat pedang, dia kata tunggulah Nabi akhir zaman, kami akan balas dendam. Tengok-tengok lahir Nabi akhir zaman ni musuh macam musuh. Oh, ego. Tapi Safiyah, perempuan yang cerdik, perempuan yang baik, dia tahu bahawa adanya konspirasi dan komplot daripada pihak tertinggi pakcik dengan ayah dia untuk nafikan kenabian nubuah Muhammad bin Abdullah. Maka bila kaumnya tumbang, maka dia sendiri mengoffer ataupun menawarkan dirinya untuk menjadi ummul mukminin, menjadi ibu bagi orang-orang beriman. Dan yang saya kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, 7 Oktober adalah satu perkara kerana mereka nak, yakni Hamas, nampak keburukan Abraham Accord. Abraham daripada Nabi Ibrahim itu dikatakan asal usul banyak agama. Ya, boleh setuju ataupun tidak setuju, tidak masalah. Tapi mereka menjadikan Abraham ini, Nabi Ibrahim ini sebagai simbol bagi penyatuan agama-agama. Sebab itu kalau kita tahu dekat Malaysia sekarang sedang ada gerakan yang dah digazetkan sebagai ajaran sesat, Millah Ibrahim ataupun Mullah Ibrahim. Yang mereka menolak syariat Nabi Muhammad SAW, dia orang pergi pada syariat Nabi Ibrahim. Ini kedangkalan. Dan benda tu tak jauh, markas mereka dekat dengan tuan-tuan Putrajaya. Dekat mana? Bangi. Oh ya, Ustaz, kat mana? Nanti ngeteh kita sembang. Kat Bangi. Allah, Ustaz. Apa kenal? Yang risau Jais nak buat kerja. Apa lagu? Abraham Accord nak menyatukan, baik kononnya Yahudi, Islam, Kristian. Tak payah Abraham Accord. Ketika zaman Salahuddin Al-Ayyubi sampailah zaman kegemilangan Islam seterusnya, sebelumnya itu zaman Nabi zaman Umar Al-Khattab, kota suci ini pernah hidup dengan 3 akidah, 3 kepercayaan, 3 pegangan tanpa bergaduh. Tapi dia orang ni yang cari pasal. Sebab tu amat kelakar bagi orang Kristian. Kalau ada orang Kristian dekat Malaysia ni, mesti ada. Amat kelakar, lucu, alangkah lucunya kalian menyokong Zionisme, sedangkan robbai-robbai mereka, apa nama, imam-imam kecil mereka, imam yang masih besar mereka, bila lalu depan gereja mereka akan meludah. Kenapa tuan-tuan? Mana mungkin mereka bersama di antara Yahudi dan juga Kristian? Sebab apa? Yahudi adalah keturunan ataupun bangsa bagi Nabi Isa. Dan pembunuh bagi Nabi Isa bangsa apa? Yahudi. Dan Nabi Isa yang dibunuh oleh Yahudi dijadikan Tuhan bagi agama Kristian.
Yahudi cukup benci lah dengan Kristian. Kami bunuh Isa, apa orang jadikan dia sebagai Tuhan ataupun agama kalian? Takkan boleh bersatu Yahudi dengan Nasrani, Kristiani selama-lamanya. Tapi ketika porak-peranda dan kekacauan datang yang ketiga namanya Islam, walaupun semua daripada luhur agama tauhid yang benar, agama samawi, agama langit, tapi at least daripada dapat kat Kristian kata tapi dah dapat kat Yahudi, bagilah kat umat Islam yang terkenal menjadi governor ataupun pentadbir yang baik. Contoh yang saya kasih Allah, pendeknya cerita, Yahudi gerakkan nama Abraham Accord untuk menormalisasikan hubungan negara Islam dengan mereka. Siapa yang first sign? Sudan antara yang awal. Kemudian yang nak mengikut UAE, Dubai, dah mula. Dan benda tu dah macam domino effect. Mereka dah try dah dengan UAE, tengok rakyat pun tak pedulilah, biarlah urusan orang. Tak ada dah penentangan daripada rakyat UAE kerana mereka memang tenggelam dengan kapitalisme. Saya terus terang tuan-tuan, saya pergi ke masjid-masjid UAE, memang indah tapi tiada ruh. Bukanlah saya kata kita tahu benda ruh tu, tapi tak ada, sebab mereka dibina atas asas kapitalisme. Dan saya tak kata kapitalisme tu ditolak sepenuhnya. Kita juga perlukan materialistik, harta, tapi dia terlalu kapitalisme. Nantilah kita bincang pula lain kali. Panggil Prof Nazari Universiti Malaya, cukup bagus untuk bincang bagaimana negara ini dibina dengan kapitalisme. Pendekkan cerita tuan-tuan, risau domino effect ni. Domino effect ni maksudnya makin banyak negara Islam yang akan sign Abraham Accord. Risau kejap lagi dua kota suci, yakni Mekah Al-Mukarramah dan juga Madinah Al-Munawwarah melalui Saudi akan sign. Kemudian negara sekitar Mesir, Jordan akan sign. Maka gerakan ini 7 Oktober perlu dimulakan, nak ingatkan mereka kembali betapa murahnya harga umat Islam, darah umat Islam di sisi Yahudi. Maka gerakan 7 Oktober digerakkan dengan bantuan intelijen yang cukup baik, dan 7 Oktober ini membuktikan bahawa kerja-kerja Mossad dan juga Shin Bet, walaupun selama ini diagungkan sebagai kerja espionaj risikan yang bertaraf dunia, tapi mereka tak boleh hidu langsung tentang 7 Oktober. Tuan-tuan tahu kan, kerja Mossad dan Shin Bet ni dahsyat. Dalam sejarah mereka menyusup masuk dalam sebuah negara, antaranya Syria. Memang dia nak kena pastikan Syria ni bergolak. Sebab dalam sejarah umat Islam, kalau dua pintu ni terbuka, maka Palestin akan menang. Seperti mana zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, dua pintu. Pintu apa? Pintu Mesir dan juga pintu Jordan ataupun Syria. Bila Umar nak menangkan ataupun nak menawan kembali Masjid Al-Aqsa, dia hantar dua panglima dia, Amr al-As, Muaz bin Jabal. Dua pintu ni terbuka, selesai masalah Palestin. Mesir dah pernah nak terbuka melalui Presiden Morsi. 2 tahun buka, macam-macam bantuan masuk. Buka dia payah, buka je pintu Rafah tu, senang. Morsi tak pernah tutup semenjak dia jadi Presiden. Maka berlakulah penggulingan daripada sokol pembangkang ke apa tak kisahlah, tapi namanya Presiden Fattah Sisi sekarang. Syria, dia takkan nampak, takkan nak Syria tenang ataupun dipegang oleh orang yang ada pemikiran agama. Sebab apa? Dua pintu itu buka tuan-tuan, Palestin selesai. Ada satu lawak pada kawan saya, dia kata apa, kalau seluruh penduduk Mesir kencing, seluruh penduduk Syria kencing, banjir Israel. Bunyilah senang, selesai insyaAllah. Contoh sambung. Tapi tak semudah itu juga. Tuan-tuan, Abraham Accord sebelum disign, pendekkan cerita, Hamas menggerakkan serangan, dan pada waktu itu dapat menawan hampir berapa ratus, saya lupa lah, ratusan tawanan perang itu yang menjadikan bargaining chip bagi Hamas sampai sekarang. Dan mereka membunuh banyak komander. Dan tak dapat tidak, ini perang tuan-tuan, semestinya ada orang awam yang terbunuh, tapi semua orang awam ini sengaja buat konsert dekat dengan sempadan Gaza. Konsert orang, memang dia orang tengah pesta music festival. Maka bukan saya nak kata wajar mereka tak dibunuh dan sebagainya, tapi itulah konsekuensi perang. Apa berlaku? Mereka dikejutkan dengan serangan yang mereka tak jangka. Di Syria mereka boleh masukkan diorang punya spy sampai hampir jadi menteri pertahanan, nama Eli Cohen. Di Malaysia, kontraktor mereka Mossad ni pernah bunuh imam Palestin di Gombak. Di Iran mereka serang pejabat presiden dan hampir membunuh presiden Iran, tapi mereka juga ada counter intelligence. Tetapi di Lubnan, daripada nombor 1 sampai 3 lapis pimpinan semua mati kerana pager tu, dia punya alat tu kan,
Alat kelui kelui lain kan. Kelui tu meletup, ada yang tengah dalam poket, ada yang tengah pegang, meletup. Begitu dahsyat intelijen mereka, tapi mereka tak dapat bau. Setakat ni memang mereka tak dapat bau. Tak dapat bau apa? Tak dapat bau serangan 7 Oktober. Dan serangan 7 Oktober tu sampai sekarang berapa bulan? 11 Oktober, 12 Oktober. Dia membuktikan 2 tahun ini apa yang sebenarnya dalam hati Zionisme itu terkeluar bila mana mereka tak peduli tentang hampir 100,000 nyawa umat Islam. UN keluar, Francesca Albanese keluarkan statistik, dia kata 65,000 nyawa. Saya tak pegang 65,000, bukan saya kata dia bohong. Dia perlu kira juga keluarga yang diserang meninggal semua, syahid semua, daripada atuk sampai cucu hilang semua. Jadi tak ada orang buat report. Dan tuan-tuan kena ingat kebiasaan orang Arab, bukan lagi Palestin, dia orang suka duduk ramai-ramai sekaligus. Sebab tu kalau dia kata ustaz tak boleh kena ambil anak Palestin sebagai anak angkat, dia orang pegang macam mana Nabi, pegang macam mana orang Quraisy. Kalau dia hilang ayah, pakcik dia akan jaga. Hilang pakcik, atuk akan jaga. Memang macam tu. Sebab tu baru kita faham faraid tu. Kalau orang rasa faraid tu tak guna, faraid tu kurang bagus, ramai sekarang. Dia kata hibah. Kalian tak faham sebenarnya semangat kekeluargaan yang sepatutnya ada bagi umat Islam. Ini kelemahan kita. Kita pakcik kita lah yang nak ratah harta anak yatim. Diorang tak, tuan. Anak yatim tu diorang bela. Sebab tu harta tu beri pada pakcik sikit. Untuk apa kata pakcik? Untuk bela anak yatim tu. Bela dan bela anak yatim tu. Itu hakikat faraid. Jadi bila satu keluarga hilang, siapa nak buat report? Maka yang dekat dengan saya adalah data statistik daripada bulan sampai merah yang ambil sebagai 80,000, tapi kita lebihkan lagi 100,000 nyawa umat Islam yang telah hilang. Tuan-tuan, tu kena faham dulu 7 Oktober. Yang terakhir, baru 3, tapi saya nak terakhir dah. Sebab apa? Perjuangan perut, lapar dah. Lemah Ustaz. Tak, saya doktor suruh makan on time sebab saya antara 20 orang yang kena jangkitan apa, kuman dalam air kencing. Memang kena makan on time. Doktor marah dah sebab saya pun suara dah tak ada. Itu semua alasan, tapi lapar. Okey, betul, insyaAllah alas. Tuan-tuan, perjalanan kami itu sesungguhnya membuka mata bahawa kemenangan itu dekat. Apa pula Ustaz? 10 tahun lepas, saya dengan kawan-kawan dah aktif dah misi kemanusiaan. Saya tahu semua orang sekarang nak pergi. Kalau ada peluang nak pergi sekarang. Sebab tuan-tuan, minta maaf kalau kasar ayat ni, semua yang nak pergi lepas ni, nak pergi Rafah ke, nak pergi ikut flotilla lalu perairan antarabangsa ke, nak pergi ikut Jordan ke, semua sekarang ni sebab tengah melihat kenikmatan dalam berjihad. Dipopularkan, diangkat di atas pentas, diberikan spotlight, masuk TV, masuk radio, orang panggil sebagai hero, wira-wirawati, orang panggil sebagai mujahidin, duit dalam Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, alhamdulillah dengan kebijaksanaan mufti wilayah, beri kepada asnaf fisabilillah. Semua benda nikmat tuan-tuan, nikmat. Semua orang puja, follower bertambah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak masuk pada waktu sekarang ni, kena betulkan niat sangat-sangat. Sebab memang di antaranya 3 golongan yang masuk neraka tanpa hisap. Antaranya adalah orang yang pergi berjihad untuk digelar sebagai pahlawan ataupun pemberani. Antaranya hadis sahih. Dan saya takut. Cuma tuan-tuan, dalam takut-takut saya, alhamdulillah kita boleh cakap, kita boleh mengaku satu benda. Kita bukan mula sekarang, kita dah mula lama dah. Saya ni 10 tahun, tuan-tuan jangan ingat, 10 tahun Ustaz tu pun nak bebel. 10 tahun lepas, saya baru 20 lebih. Saya muda lagi. Muka nampak tua, tuan-tuan, minta maaf. Muda lagi, rasik lah nama umur, rasik nanti Google lah. 10 tahun lepas, baru 20 lebih. Saya kenal dengan salah seorang kawan saya itu, Musa Nuairi, anak pada Profesor Kamaruzzaman, UKM Bangi, kat UTM dapat Profesor penuh. Adik kepada Nadir An-Nuri, merdeka, terjajah. Dan mereka dah pergi pula bila dah merdeka. Mereka melalui satu jalan yang begitu panjang. Bukan saya nak mendewakan mereka, tapi tolonglah mulut kita jaga daripada berkata buruk tentang mereka yang tanpa benar-benar ikhlas. Kita sedang mengutuk orang yang ikhlas dengan Allah. Na'udzubillah min zalik. Saya tak tahu apa nasib dan keadaan kita kelak sebagai penutup, tuan-tuan. Bila kita buat gerakan ni 10 tahun lepas dan lebih,
Sampai kepada kita satu berita, ada seorang ulama nama Syekh Ahmad Yasin. Mungkin tahu. Syekh Ahmad Yasin ni seorang ulama Palestin yang dia ni masuk di penjara kan, keluar penjara sampai berkerusi roda, hilang kaki kerana perjuangan. Bila dia berkerusi roda, tetap dia tak berhenti, dia gerakkan kursi roda dia tu untuk pergi kepada anak-anak muda, pergi kepada remaja, pergi kepada orang ramai untuk gerakan perlawanan ataupun gerakan pembebasan kemerdekaan. Syekh Ahmad Yasin sebut satu benda berkaitan tentang ramalan dia. Bilakah usia Israel, Zionis laknatullah ni akan berakhir? Dan dia sebut 2027. Sekarang 2025, 2 tahun lagi. 10 tahun lepas, 2015, kami dengar cerita Syekh Ahmad Yasin, seorang ulama Rabbani. 2027 macam tak masuk akal. Tapi tak apalah, 2020, COVID-19, 2019, kalau kita batang balik kalam ulama seorang ni Syekh Ahmad Yasin, macam mustahil ya. Tapi tuan-tuan, bila sekarang rasa dah kemenangan tu dekat. Sebab apa? Kerana gerakan flotilla ni berlaku pada waktu sekarang ni, ketika lepas 7 Oktober, rentetan pada 7 Oktober, hampir semua negara besar Eropah yang dahulunya sekutu kepada Zionis, baik UK, baik Perancis, semua telah menyokong untuk two-state solution. Walaupun sebenarnya end goal kita bukan two-state solution, sebab bila kita buat two-state solution, berarti kita mengiktiraf negara haram Israel. Tapi tak apalah, at least kemenangan awal tu, nak kata apa, semua tinggalkan mereka, kecuali Amerika lah. Abang Amerika tak tinggal, tak apa cerita kan, memang sekutu kuat. Tapi makin dekat rasa. Kenapa Syekh Ahmad Yasin boleh keluar 2027? Dia mimpi ke? Bukan. Dia ambil daripada surah Al-Ma'idah ayat 26, bercerita tentang bagaimana Bani Israel selama 40 tahun. Memang Allah sebut 40 tahun. Exactly, tepat. Karena kalau tengok sirah dalam Quran, biasanya Allah ni dia takkan sebut benda tu directly. Dia takkan sebut jumlah ke number ke tempat tu exactly. Contoh, bila sebut tentang Musa melawan Fir'aun, soalan, Fir'aun mana satu? Fir'aun Ramses ke? Fir'aun Kleopatra ke? Tak, sebab Quran ni bukan buku sejarah detail. Dia adalah buku sejarah ibrah. Kami tak nak cerita tentang Ramses kedua, kami tak nak cerita tentang Kleopatra, kami cerita Fir'aun sebab Fir'aun itu adalah satu simbol kezaliman. Boleh jadi ada Fir'aun zaman sekarang. Faham tak? Itu Quran, kaedah dia. Kaedah dia punya cara nak memahami Quran. Quran dia bagi kita konsep. Asbab nuzul pula, Ashabul Kahfi. Kenapa tak disebut dengan detail nama Ashabul Kahfi? Sebab barangkali dah tak ada Ashabul Kahfi, tapi ada Ashabul KLCC. Contoh, pemuda-pemuda KLCC yang bangkit, yang mereka ini mengangkat, barangkali sebab dia konsep. Apa konsep dia? Dalam Ashabul Kahfi itu cerita dalam surah Kahfi. Siapa Ashabul Kahfi? Ada karakter. Tapi pelik untuk cerita Yahudi ni, Allah sebut dengan jelas 40 tahun mereka sebab 40 tahun mereka merayau-rayau di Kanaan dan mereka tidak dapat tempat untuk menetap. Sebab apa? Tercela ni bangsa ni. Sebab tu orang Yahudi yang kalau tuan-tuan tahu yang pakai topi, apa nama, segmen panjang, jambut panjang, misai panjang. Kenapa dia tolak Zionisme? Sebab mereka kata dalam Taurat bahawa kita ini bangsa yang tak boleh ada negara. Seperti mana Quran sebut. Kenapa mereka tak boleh negara? Sebab mereka ini terlaknat melakukan dosa yang banyak. Maka mereka tak boleh negara, sehinggalah mereka kembali ke negara syurga mereka. Tapi Zionisme tak nak. Jadi ada ideologi. Dia tolak ni, scripture, dia orang tolak kitab suci. Dan Syekh Ahmad Yasin kira 40 tahun ni adalah satu angka yang begitu signifikan. Daripada Na'bah 40 tahun pergi intifada, konsisten. Daripada intifada 40 tahun, dan bila dikira 40 tahun seterusnya adalah pada tahun 2020. Wallahu a'lam, mungkin betul, mungkin salah. Mungkin 2027 ni baru tu state solution. Contoh 40 tahun kemudian pula baru one state solution. Mungkin para ulama memberi pendapat, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Tapi at least kita dah ada gambaran bahawa kemenangan tu makin hampir. Soalannya bagi kita, ketika kemenangan ini makin hampir, kita duduk di
Pihak mana? Ketika kemenangan ni makin hampir, dapat tak kita buat pahala? Ketika kemenangan ni makin dekat, ada tak sumbangan dan usaha kita? Tepuk dada tanya iman. Di mana kita ketika posisi kemerdekaan, kemenangan Palestin? Sebab ketika banyaknya siri-siri perjuangan umat Islam, adanya orang-orang munafik. Kalau bukan orang munafik, pendosa dalam perjuangan jihad, yang mereka ini tidak mampu melawan hawa nafsu mereka dan mereka tenggelam daripada hawa nafsu. Na'udzubillah min zalik. Dan kalau ada orang kata misi flotilla baru digagal, kena ingat balik perang Ahzab. Bila mana Nabi pecahkan batu yang besar untuk buat khandak, untuk buat peparit. Ketika itu Nabi sebut tentang hadis Konstantinopel, Konstantinia. Nabi kata kita akan menang dapat Konstantinopel. Para sahabat tak masuk akal pada waktu tu. Kita nak kena keroyok, kita nak kena bunuh ni. Sebab apa? Seluruh pakatan Ahzab ni nak bunuh umat Islam. Ni penutup, tuan-tuan. Nak hampir, nak hancur dah umat Islam. Tiba-tiba Nabi kata kita akan menang Konstantinopel. Tuan-tuan nak faham keadaan. Contoh tuan-tuan, Jepun datang menyerang tanah Melayu. Contoh, Jepun datang menyerang tanah Melayu. Umat Islam pada waktu tu, tentera kita selalu berusaha payah. Tiba-tiba seorang komander kata, jangan risau, nanti kita akan kalahkan Rusia, kalahkan mereka. Ini tengah bertempur ni, yang dekat dalam lokal lah, dia kata, pening kepala ni. Tapi mereka tahu yang keluar pada mulut Nabi bukan kepalsuan, tetapi hakikat kebenaran. Maka mereka gembira sebab ada satu profesi. Habis perang Ahzab, siapa yang gerakkan tentera zaman Muawiyah bin Abi Sufyan untuk pergi hantar menang Konstantinopel? Ada seorang sahabat Nabi nama Abu Ayyub Al-Ansari. Menang, kalah. Sebentar lagi menang, kalah. Menang, kalah. Sehingga kan Abu Ayyub, makam dia, kubur dia di Turki. Dan dia pesan kepada panglima tentera dia, kalau aku wafat, kalau aku meninggal dunia, kalau aku syahid, tanam aku dekat tempat yang orang tak tahu, tapi aku nak dekat dengan tembok Konstantinopel. Antara tempat yang bagus untuk ziarah, makcik-makcik ada duit pencen lebih, jangan risau, panggil ustaz, kita pergi ke Istanbul untuk tengok keadaan hadis Nabi yang dijanjikan. Abu Ayyub dirahsiakan dekat mana satu tempat, dia ditanam situ sebab apa? Sebab dia nak dengar derapan kuda, nak dengar bunyi kuda sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera. 600 tahun kemudian barulah wujud Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Soalan saya pada tuan-tuan, selama 600 tahun tu yang pergi berjihad lawan Konstantinopel tu semua sia-sia ke? Bodoh ke? Semestinya tidak. Ia adalah satu perjuangan demi satu perjuangan mencapai kemenangan paling besar. 2008 4 kapal dapat berlabuh kat Gaza. Oh, Israel risau dah, Zionis risau dah. 2010 datang Mabi Marmara, dia bunuh. Orang nak mula takut nak pergi. Bergeraklah Rachel Corrie, Madeline, Handala, dan yang terbaru kita semua 50 kapal pergi. Yang paling dekat adalah dua kapal nama Marinate dan kapal Mikeno, kapal Ardel. Dahsyat kapal Ardel ni. Dekat 15 batu nautika. Mereka nampak dah Gaza. Mereka nampak dah Kepulauan Asap. Dan baru ni datang pula video hari ni ke semalam saya tengok, sebab semalam saya dapat pukul 3. Video seorang budak Gaza baru dapat upload. Dia nampak dah kapal yang 15 batu nautika tu. Dekat dah, dekat. Sebab tu Tiago Nadia Anuri kata apa? Kita akan datang bigger and stronger. Kalau 50 dekat 15 batu nautika, kalau 100, kalau 1000 kapal, maka kita akan berhenti tuan-tuan. InsyaAllah kita akan tambah dan tambah. Dan saya harap tuan-tuan perempuan dalam episod seterusnya juga menjadi rantai perjuangan dan bersama-sama dalam perjuangan ini. Takbir! 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 InsyaAllah kemenangan itu dekat. Wallahu a'lam bissawab.